So kita punya rahsia kan, kita orang punya bercinta dekat office tu, orang tak tahu. So bila jumpa dia, kita tengok dia tengok kita tak tahan senyum. Yang utama yang tu lah, dia punya karakter unik, lepas tu cantik. Of course lah, yang first impression, okay, cantik kan. Cantik. Independent lah, kadang sometimes dia independent. Tapi itulah, bila dengan saya je, mula independent dia tu hilang. Ini tak jadi, ini tak boleh, ini tak. Yelah, untuk sweet moment lah tu kan. Betul lah. Kenapa dia? Yang pertama sebab train tu. Tiba-tiba dia sampai dekat train tu, so rasa macam okey, dia berkorban kan, daripada jauh dia minta apa tu, dia boleh tolong hantarkan semua tu kan. Dia jenis yang bila saya nasihat, dia jenis yang menerima dan dia cuba untuk ubah. Bila kami masing-masing nak berubah tu, dia macam okey lah, dia boleh terima nasihat saya. Kalau tak boleh terima, saya cabut lah. Muhammad Fazrin bin Muhammad Fauzi. Saya kahwinkan dan saya nikahkan akan dikawinkan Siti Aisyah binti Abdul Razak yang telah berwakil wali bapanya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak RM10.000 tunai. Saya terima nikah Siti Aisyah binti Abdul Razak dengan mas kahwin RM10.000 tunai. Terima kasih. I can see it all, the color of the morning when summer turns to fall. Kena apa ni, waktu tu baru seminggu masuk kot. Baru lapor diri. So waktu saya tengah meeting, so ada staff bawa untuk kenalkan staff baru lah. Time tu lah first kena HR. Sampailah ada farewell staff. Bila turn HR je last kali, bila dia kata dia single tu, semua orang tengok saya. It's obvious, it's meant to be. Don't have to try. When stars align, perfect harmony. Turns out it's better than make-believe. But I don't need to write it. Aisyah dan Cik Azrin, selamat pengantin baru. Bye-bye. Selamat pengantin baru kepada Siti Aisyah dan Muhammad Fazrin. Semoga kekal ke akhir hayat. Remember how we are, living every minute, loving every part. I'll keep it in my chest. Semoga berkekalan hingga ke syurga. Semoga juga friendship kita kekal selamanya. Suami Echah tolong jaga Echah baik-baik. Kita orang jaga Echah macam apa? Macam adik-beradik. Bye. Looking at you now, it's obvious, it's meant to be. Don't have to try, it comes naturally. Bila mana saya naik train rosak, saya bagi tahu dia. Cakap macam ni, train tu rosak, train yang saya naik tu rosak. Okay, then cakaplah kat dia, ingatkan dia cakap okey hati-hati, tapi tak, dia pergi tempat stesen yang rosak tu. Dia pergi jemput kat situ. I knew you were right for me. Kami harap hubungan kita kekal juga kejana. So tua bersama, kalau ada masalah kita cuba selesaikan.
elok dan harapnya rezeki kita bertambah kan. Kita pun ke depan ni kan, insyaAllah lah rezeki anak pula banyak kan. Itulah, hidup happy ending lah. Hidup bersama. Nak kita bersama bertahan, macam mana jadi sekalipun, gaduh macam mana pun, jangan tinggalkan tempat duduk. Itu dia. So, turunkan ego.